Malaysia kini sedang berada di landasan terbaik untuk cipta sejarah baharu. Di bawah kendalian jurulatih berfikiran tajam, Peter Klamovski, skuad Harimau Malaya kini memburu rekod bersih dalam pusingan kelayakan akhir Piala Asia 2027. Selepas 4 kemenangan berturut-turut di kumpulan F, Malaysia kini tampil dengan semangat membara menjelang pertemuan menentang Nepal, pasukan yang berada di ranking ke-180 dunia. Namun jangan terkejut, Klamovski tidak memandang rendah lawan. Sebaliknya, beliau dilihat membuat percaturan genius apabila menyenaraikan gabungan pemain muda dan berpengalaman bagi memastikan momentum kemenangan terus kekal menyala. Antara nama-nama muda yang diberi peluang kali ini, termasuk penjaga gol Sheikh Izan, serta pertahanan Harith Haikal dan Ubaidullah Syamsul. Di bahagian tengah pula, tenaga segar seperti Noor Alain, Ramadan Saifullah, dan pemain muda Selangor FC, Alif Izwan Yuslan, dijangka membawa nafas baharu dalam permainan negara. Namun, pengalaman tetap menjadi tunjang utama. Klamovski turut mengekalkan pemain senior seperti Junior Elstal, Corbin Ong, dan Daniel Ting di benteng pertahanan, manakala Sergio Aguero serta Paulo Josu dijangka mengetuai jentera serangan negara. Gabungan ini terbukti menjadi formula berjaya. Malaysia mengekalkan rekod bersih bukan sahaja dalam 4 aksi kelayakan, malah dalam 2 perlawanan persahabatan Tier 1 menewaskan Singapura 2-1 dan Palestin 1-0. Kini, tumpuan seluruh rakyat Malaysia tertumpu ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada Selasa, 18 November 2025 jam 9 malam, apabila Harimau Malaya turun menentang Nepal, dengan misi menyapu bersih kempen kelayakan. Adakah percaturan genius Peter Klamovski akan terus menjadi senjata utama Malaysia untuk mara bergaya ke Piala Asia 2027? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan jangan lupa, kita bersama Harimau Malaya, demi lencana di dada.